Kita kawan tu daripada jalan saya ingat tak? Dia tengok dia jalan lah. Tegak. Duduk. Ni pun tegang. Jangan ikut jari saya. Ikut. Relax. Okay. Duduk. Ikut. Relax. Ikut. Okey. Rasa macam mana? Lembut Ini ada rasa macam lenguh-lenguh ke apa? Macam ngilu. Ngilu ngilu tu tulang tu lah. Belagi. Tapi abang jangan agak berat sangat lah. Ya, bila saya buat memang rasa macam bergerak. Ya. Okey, abang buat macam ni. Okey, bagi tangan lutut saya. Ya. Tarik nafas. Bos. Tarik. Bos. Baik macam Tentang. Bagi tengok atas. Jari kaki tak ada luka-luka pula air? tak ada. Tak ada lembut je. Lembut je. Lembut. Lembut. Lembut Naik atas sikit. Naik atas sikit. Sakit ke? Tak. Ada tidur. Dekat. Sekejap. Lembut lembut. Jangan keras. Lembut. Boleh? Kendurkan lutut. Ya betul. Rasa macam menarik ni. Boleh? Boleh. Kendurkan lutut. Tegak. Kendurkan. Ya. Betul. Naik atas. Okey, balik. Okey. Boleh? Lurus kaki. Biar darah berjalan. Lembut jangan lawan. Tak apa. Nak jerit-jerit lah, tak ada orang, tak apa. Tarik kapal tu. Kalau rasa macam dedor, di badan macam nak demam, tu makan Panadol Okey, baik. takut demam tu. Boleh Boleh. Okey, ikut. Ya betul. Sikit lagi, buat luar sikit. Satu lagi. Tu dia. Itu yang sakit sangat Boleh? Okey. Lembut. Okey. Lembut Dua kaki. Sakit tu sebelah sini. Ya. 20 bulan dah. Kita kendurkan lutut. Turun bawah ni. Sebelah sini. Sebab ni ada masalah Tinggi. Problem ni daripada sini Dekat pada guna ni. Sebab ni sakit apa guna ni. Memang sakit ni. Mesti nak betulkan balik tulang abang ni dalam tinggi sebelah. Okey? Mau lebih
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza batastum jabari wa idza batastum jabari wa idza batastum. Selawat macam-macam Kamu. 1 2 3 4. Jangan lawan. Kalau lawan lagi sakit. 5 6 7 8 9 10. Sikit lagi bang. Dah turun ni. Sikit lagi. Okey. Kaki juga. Kaki apa? Tekan. 1 2 3. Ni ngikut bang. 4 5 6 7 8 9 10. Okey. Okey. Sebab abang rasa yang ni sakit, Jadi guna lebih. guna yang lebih pada ni. Faham. Kita pencet balik. Teguhkan lutut. Okey. Berarti ni insya-Allah. Tu. Nampak? Tak dia macam ni. Tu. Nampak? Dia dah masuk tempat ni. Alhamdulillah. Rezeki abang. Okey. Negap. Hilang lah dia punya yang besar sakit. Ya betul. Dah duduk tempat dia. Kalau saya yang ngirim je. Tak boleh. Ni tulang ni. Ha? Dia dah duduk tempat dia. Okey dah. Saya nak buat gini sakit tu. Ya, rezeki abang. Masuk balik ni. Tangan bawa. Saya nak keluarkan lagi urat yang pegang kat dalam lapang lubang ni. Okey, baik. InsyaAllah. Lembut dia. Okey. Boleh? Okey, terlentang. Okey, angkat bentuk lah. Tinggi-tinggi, letak bantal. Okey, letak. Jangan usik apa-apa, rapatkan kaki. Tangan kat dada. Angkat kepala. Letak. Dongak dagu. Lidah masuk dalam. Takut tergigit lidah masuk dalam. Saya lembutkan. Okey, tarik nafas paling panjang. Lepas perlahan. Lepas. Tarik. Lepas. Tarik. Lepas. Tu dia. Angkat bentuk. Terus kaki. Angkat kepala bagi 15 saat. Tengah tunggu dia. Sebab abang cepat datang. Kalau lambat okey, dah boleh bangun? Cuba cek. Rasa apa? Lapang kan? Dah tak jongkik-jongkik lah. Sama Dah sama dah. Alhamdulillah rezeki. Saya kadang-kadang kawan saya dulu jalan motor. Jatuh Jadi motor. jalan dia sengit Sengit. dah bungkuk. Dia pergi sini. Jumpa saya jalan dah tegak. Dah tegak dah. Itu kaji Yalah. ke mana? Rezeki abang tu Allah nak tunjuk kan. Yang dia kasih nombor. Bagi nombor telefon dia. Yalah rezeki abang. Yang penting abang sihat itu je.